Okay, ramai yang tak tahu sebenarnya dekat Google Chrome kita boleh baca blog bahasa asing ataupun bahasa Inggeris macam ni ke dalam bahasa Malaysia dengan sekali klik je. Nak tahu caranya macam mana? Okay, jom kita tonton video ni sampai habis. Okay, mula-mula sekali buka Google Chrome, kemudian pergi dekat titik 3 yang atas ni. Okay, cari More Tools. Okay, kemudian pergi dekat Customize Chrome. Dekat bawah ni ada bahagian toolbar, klik. Jadi tuan-tuan bawah sekali ada bahagian Tools and Actions. Boleh cari button Translate ni, kita enablekan. Okay, sebenarnya features ni sama macam Google Translate lah, tetapi dia direct translate satu web terus. Okay, sekarang ni kita buka je laman web bahasa selain daripada bahasa Malaysia. Okay, kemudian ada paparan simbol Google Translate lah, Translate this page. Okay, klik. Okay, biasanya by default dia akan keluar yang bahasa English. Jadi pergi dekat Translate option, choose another language, pilihlah bahasa Melayu. Okay, bahasa Melayu dalam English Malay lah. Okay, tekan je Translate. Nampak? So nanti semuanya akan jadi bahasa Melayu. Okay, kita cuba sekali lagi. Yang ini bahasa Inggeris pula. Okay, sama saja. Tekan je dekat Translate this page. Pilih je Melayu. Ni kita dah settingkan, dia akan auto keluar Melayu lah. Okay, so yang tadi bahasa Inggeris dah jadi bahasa Melayu. Semoga perkongsian ni bermanfaat. Terima kasih.